Hai guys, Assalamualaikum. Ini saya nak tunjukkan cara nak withdraw duit yang Komo dah dapat hasil daripada Komo jual dekat Carousell. Okay, yang ini saya dah jual yang ni. Okay, dah jual dah. So duit dah masuk dekat dalam Carousell ni. So nak withdraw dia, Komo tekan dekat see all. Tekan balance. Tekan withdraw. Okay, ni dia akan transfer dekat saya punya bank lah. Okay. Kemudian tekan transfer now. Yang ni Komo kena tunggu sehari ke 3 hari waktu bekerja lah untuk dia complete. Nanti saya check balik dekat account bank. Okay. Ini je. Bye.